First step kita buat kewangan ni, simpan minimal 10% daripada pendapatan bulanan kita lah. Lebih tinggi lebih bagus ya. 20%, 30%. Itu langkah pertama. Langkah kedua, daripada duit simpanan bulanan tu kita bina dana reserve. Dana reserve, emergency fund, tabung kemarau ni saya syorkan simpan dalam ASB, Amalan Saham Bumi Putra, kerana capital intact, liquid, boleh convert kepada cash dengan cepat, dan ada sedikit pulangan lah. So memang sempurna lah. Okey, minimum dana reserve 3 bulan belanja. Tapi dalam masa yang sama, kalau you nak 6 bulan lagi bagus lah. Setahun lagi bagus lah. Okey, tapi kalau you katalah 6 bulan, kita boleh buat begini. 3 bulan pertama tu dalam ASB, 3 bulan kedua tu boleh simpan dalam emas, dalam bentuk emas fizikal. Boleh juga. So ada situasi di mana kita boleh buat dana reserve tu dalam bentuk emas. Boleh. Tapi dengan syarat minimum the first 3 bulan tu kena dalam ASB.